okey lah macam ni dah. Aku terpaksa bagi tahu kepada budak-budak yang ada cita-cita nak ambil nak ambil kursus architecture ataupun ID, digalakkanlah ya, ambil lah pendidikan seni. Okey. Kalau sekolah tak ada, ambil juga. Sebab apa? Sebab dia punya chance untuk dapat kursus yang kau nak tinggi. Kalau kau tak dapat straight A pun, kau masih ada higher chance berbanding dengan straight A. Okey? Kau dapat straight A, baru ada chance untuk dapat kursus architecture dengan ID. Ini aku cakap untuk kos yang dalam IPTA IPTA. Kalau dalam architecture IPTA, universiti yang offer adalah UiTM, UTM, UIA, USM, UPM, UKM pun ada. UMK pun ada. Apa lagi ya? I'm sorry kalau ada terlepas. Okay. Kalau interior designer pula, as far as I know, ada UiTM, UIA, USM. Ada 3. As far as I know. Kalau ada lagi yang lain, please tolong support saya, bagi tahu juga. Sebab this is the furthest as I know. Yang lain semua kena pergi ke IPTS lah. Okay. Untuk yang pergi ke IPTS ni, dia orang sapu je apa-apa result pun. Tapi talking about IPTA. Kalau IPTA, dia orang ni memang ambil krim de la krim lah, orang cakap. Straight A dia ambil. Tapi bila ada pendidikan seni, higher chance. Aku tak dapat straight A masa SPM. Aku dapat 5A je daripada 10. Dan ada satu hampir gagal. Tapi disebabkan pendidikan seni ikut A, memang cita-cita untuk jadi arkitek ni daripada form 1 lah. So aku punya pendidikan seni memang dah polish daripada form 1. Best student untuk pendidikan seni masa PMR di sekolah dan juga SPM untuk sekolah. So kedua-dua ni menyebabkan aku punya result untuk masuk ke UTM Skudai tinggi. Dan aku dapat first batch. Dan bila masuk dalam aku punya kursus tu, keliling aku semua straight A. Aku adalah 2-3 orang yang ambil pendidikan seni je. Memang yang lower grades yang tak dapat full straight A ni, kita orang memang bergantung kepada pendidikan seni. This is the real thing lah, benda yang berlaku. Memang ada member yang dapat 2A je, PM dengan pendidikan seni. Yang lain semua kredit lah. Tapi disebabkan pendidikan seni dia A dengan BM je, dia still dapat masuk first batch. Ini bukan cerita dongeng. This is my time lah, which is 25 years ago. Sekarang sepatutnya lebih kurang sama lah. It's just that the number of straight A sekarang lebih ramai berbanding dulu. Time saya tu, kalau dekat sekolah, 1 orang je straight A. Macam sekarang ni, satu sekolah dalam 80 orang straight A kan. Lagi 40 orang tak straight A. Dia macam tu. What I want to say here is, tolonglah, kalau memang ada cita-cita nak ambil kursus architecture dengan ID, please ambil pendidikan seni dari awal. Asal bakat tu dari awal. Sebab your hand skill is needed more. Dia diperlukan ya. Melukis tu sangat-sangat diperlukan ketika kerja tau. Bukannya ketika universiti. Jadi aku malas lah nak bimbang panjang-panjang ni. Tapi itulah dia. Hakikat.